Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan Bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat resepi banana bread ataupun roti pisang kot dalam bahasa Malaysianya. Banana bread dengan kek pisang berbeza tau. Kek pisang dia jenis gebu, ringan macam tu. Untuk banana bread, dia lebih padat dan juga moist lah. Boleh tengok tekstur dia tak sama macam kek pisang. Untuk resepi kali ni memanglah Dila buat resepi yang gluten free tanpa tepung gandum. Untuk resepi ni dia memang lembut, lepas tu moist kat dalam, lepas tu boleh tengok tekstur dia macam dia agak padat sikit tau. Dia tak macam kek pisang. Kek pisang dia lebih ringan, lepas tu gebu kan. Untuk banana bread dia agak berat lah. Okey, jom mula buat. Kita ada pisang, dah pakai lebih kurang dalam 3 biji pisang. Lepas tu Dila pakai tepung. Yang ni tepung premix gluten free Dila. Nanti dekat description dah letak tepung dia tau. Lepas tu dah ada gula tebu organik ataupun apa-apa pemanis yang biasa pakai. Yang ni dah pakai gula tebu organik je. Lepas tu Dila ada butter yang dah dicairkan. Tak nak pakai butter, boleh gantikan dengan minyak. Yang ni terpulang lah. Macam dia dah suka pakai butter. Lepas tu telur grade A 2 biji. Baking powder. Yang ni esen vanila untuk potong bau telur. Yang ni walnut ni ikutlah terpulang atas cita rasa lah. Untuk pisang ni lebih kurang dalam 233 gram tau. Kan ada yang tanya, Dila pisang berat berapa gram? Lepas tu kupas dan juga lenyekkan. Dila lenyekkan guna garpu sahaja cukup. Tak payah nak pakai blender sebab yang ni kita buat banana bread. Yang ni bila pisang dah siap lenyek, ketepikan, pecahkan 2 biji telur dalam mangkuk yang lain. Lepas tu kacaukan dia sekejap ataupun pukul dia sekejap. Lepas tu boleh tuangkan gula tebu organik tadi ataupun apa-apa pemanis. Tambahkan sedikit esen vanila. Pukulkan telur dengan gula ni sehingga gula ni larut tau. Pastikan gula tu larut. Macam mana nak tahu gula tu larut? Nanti angkat rasakan sikit. Kalau tak ada biji-biji ataupun pasir macam tu, maksudnya gula tu dah larut. Penting tau, kalau gula dia tak larut, nanti kek korang bantat. Lepas tu masukkan baking powder dan juga pisang yang dah dilenyekkan tadi. Lepas tu kacau-kacaukan sekejap sampai pisang tu sebati lah. Yang ni tak adalah kacau buaya sangat macam kita pukul telur mula-mula tadi. Yang ni sekadar nak sebatikan pisang dalam adunan telur dan juga gula tu lah. Bila pisang dah sebati, boleh masukkan tepung. Untuk tepung ni Dila masukkan separuh dulu. Lepas tu kacaukan dia sampai dia agak rata dan juga sebati. Nanti baru masukkan lagi separuh tepung. Sebab kalau masukkan ke semua sekali tepung, nanti susah nak kacau. Tapi ni hanya sekadar teknik Dila, tak ada siapa betul, siapa salah, jadi terpulang. Kalau rasa boleh masukkan ke semua sekali tepung tu ke dalam adunan kacau, yang tu lagi senang pun boleh ikut cara masing-masing lah. Kalau Dila, dia dah bahagikan kepada dua. Masukkan separuh dulu, kacau, agak dah rata, baru masukkan lagi separuh tepung ni, baru kacaukan dia lagi bagi sekata. Yang ni untuk memudahkan tepung tu larut lah. Sebab kita tak nak ada ketulan-ketulan tepung dekat dalam adunan. Bila tepung tu dah larut, boleh masukkan butter yang dah dicairkan. Tak nak pakai butter, boleh gantikan dengan minyak tau. Yang ni tak semestinya pakai butter. Tapi andai kata pakai minyak, tambahkan secubit garam. Untuk Dila ni dah pakai salted butter, jadi dah tak tambah garam sedikit dalam adunan banana bread ni lah. Kacaukan dia sampai butter ni dah larut ataupun sebati dalam adunan. Yang ni dah boleh tinggalkan dia ke tepi untuk sediakan bekas pembakar lah. Untuk resepi kali ni, Dila tambahkan sedikit coklat chip. Yang ni terpulang tau. Tak nak letak boleh, nak letak pun boleh. Untuk adunan dekat atas dia, walnut tadi Dila akan cincangkan dia kasar. Sekadar nak bagi pecah-pecah je. Yang ni nak hiasan. Tapi terpulang, nak pakai almond boleh. Nak pakai apa-apa yang ada. Tak nak letak pun boleh. Bila dah siap cincang macam ni kan, boleh tengok tekstur dia Dila tak cincang halus tau. Sekadar pecah-pecahkan dia saja. Sebab yang ni Dila nak tekstur dia masih rasa kacang. Lepas tu masukkan separuh coklat chip tadi ke dalam adunan. Yang ni nak bagi dalam adunan tu ada rasa sedikit coklat macam tu lah. Lepas tu tuangkan dalam loyang yang dilapik dengan baking paper. Dila pakai loyang 4x8 inci. Kalau tak ada loyang macam ni, boleh pakai loyang saiz 6 inci bulat. Tuangkan ke semua adunan ni dalam loyang lah. Masa ni boleh panaskan oven siap-siap. Lepas tu taburkan coklat chip yang selebihnya tadi dekat bahagian atas dia.
Yang ni terpulang tau, kalau tak nak letak coklat chip tak apa. Lepas tu Dila taburkan juga kacang walnut yang dah dicincang tadi. Tapi pastikan walnut ni dah dipanggang dulu sehingga garing baru kita letak atas ni. Nanti baru bakar lah. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius hingga 40 minit. Yang ni bergantung pada oven masing-masing. Macam oven Dila itulah suhunya. Yang ni rupa dia bila dah siap masak.